Okey, assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Okey, korang pernah tak alami situasi guna aircon tapi tak sejuk? Atau korang guna aircon, tengah-tengah tidur sedap tu tiba-tiba ada blinking? Atau korang punya aircon tak sejuk, dah panggil technician untuk servis tapi tak sejuk-sejuk? Atau technician dah datang selesaikan masalah aircon di rumah korang tapi masih lagi tak sejuk? Mungkin selepas beberapa hari dia jadi balik. Atau setiap kali technician datang servis mesti korang kena top up gas. Kenapa Okey, yang penting saya bukan AI. Jadi kalau korang mengalami situasi yang sama saya listkan tadi, 1, 2, 3, 4, 5, technician datang tapi selesainya tidak, masih lagi tak dapat selesaikan masalah, duit dah banyak keluar ni, ting 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 ting, tapi akhirnya terpaksa pasang aircon baru. Cikgu nak beritahu yang cikgu akan adakan khusus aircon domestik di Johor dan juga Melaka. So, cikgu akan kupaskan segala masalah-masalah yang korang alami sejak azali hingga kini, zaman AI. Cikgu tahu yang korang sebenarnya nak jimat. Kalau boleh nak jimat sejimat-jimatnya. Tetapi bila kita panggil technician tu asyik datang berkali-kali. Itu bagi saya sebagai technician, okeylah, dia mahu bertanggungjawab. Tapi yang sering kali cikgu dapat feedback di mana bila technician yang murah-murah ni pergi pasang ke, troubleshoot ke, servis ke, bila kita call kali kedua, mereka lenyap dari bumi ini. So dekat sini cikgu akan kongsikan pengalaman cikgu dan juga modul yang cikgu ajar full A to Z dari zero to hero di Johor dan Melaka. Jangan lupa lock tarikh ini.